Figure diva tak ada ke bang? Tak kisah siapa pun. Aduh, dia nak figure diva pula. Sebenarnya aku, jujur aku cakap, aku tak banyak figure perempuan ni lah kan. Tapi bukannya aku tak ada. Ada. Jarang aku nak review. Tapi disebabkan Alexa Bliss buat comeback, jom kita review dia. Korang pun tahu aku memang jarang nak review figure-figure diva ni kan. Tapi ni salah satu yang aku adalah. Yang ni brand Mattel Ultimate Edition. Memang cantik. Memang cantik dan cun. Kabur pula. Okey, right, so jom kita tengok dia punya. Kasut dia nampak. Dan rabut dah aku simpan kat sini. Nampak ni. Baju dia dalam kain, luar macam tak ada kulit, bukan kulit, apa tah dia punya material. Dia banyak aksesori dia. Tapi dalam video sebelum-sebelum ni aku dah tunjuk rasanya. Cuma yang ni lah aku jarang nak tunjuk. Aku tunjuk korang dekat-dekat ni muka dia. Cantik kan? Menawan babe. Tergoda abang. Okay brother, aku harap kau terhibur dengan video ni. Kau request ni gegel kan? Okay. So, kalau korang nak tengok video-video lain, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.